Waalaikumsalam. Manga, Hera, cari Adam ke? Dia tak ada, dia dah keluar tadi. Sebenarnya aku datang bukan nak cari Adam. Aku nak jumpa kau. Kau ni kan memang penipu besar. Betul? Kau ni kan memang penipu, tahu tak? Kau patutnya kahwinkan aku dengan Abang Adam kan? Mak ajar dia. Pada muka kau. Tu aku rasa apa yang aku rasa sekarang, tahu? Itu balasannya untuk maruh anak aku ni. Ha? Aku nak pesan dengan kau ni. Lagi satu, kau jangan cakap dengan mak mentua kau. Kalau kau cakap dengan dia, aku dapat tahu siap kau. Daripada kau elok-elok cantik ni, jangan sampai kau jadi rosak ni. Aku kejutkan. Kalau dengan pukul saya boleh buat Mak Ngah rasa kurang marah dengan saya, okey, saya terima. Aku minta maaf sebab bagi harapan kat kau. Tapi sebagai isteri, saya nak yang terbaik untuk Adam. Oh, untuk Adam kau nak bagikan yang terbaik. Habis anak aku ni apa? Terjahat. Habis aku lagi tersetan. Itu maksud kau? Kau jangan melampau dengan aku, Afah. Dah. Nasib baik ni memang kau tahu. Kalau kau datang rumah aku siap kau. Aku siap kau. Cepat, mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, saya nak cakap dengan awak sikit. Ya. Tuhan, awak pun boleh dengar. Saya nak awak jadi saksi. Awak tahu kan apa yang isteri saya suruh awak buat? Awak setuju? Echa ni memang tak nak dengan Cik Adam. Tapi itulah, isteri Cik Adam beria pujuk Echa. So, dia tersepit jugalah sekarang ni. Awak tahu kan kenapa dia suruh awak buat benda tu? Sebab anak. Awak sanggup? Kenapa pula Cik Adam tanya saya macam tu? Sebab awak perempuan. Awak lebih faham jiwa seorang perempuan. Cik Adam, saya nak tanya sikit boleh? Cik Adam terima ke keputusan isteri Cik Adam suruh kahwin dengan Echa? Sebab kalau Echa seorang je nak pertimbangkan hal ni, tak adil untuk Echa kan? Lagipun, Echa memang tak ada niat langsung nak jadi orang ketiga dalam hubungan Cik Adam dengan isteri Cik Adam. Saya harap keputusan yang saya buat ni adalah yang terbaik untuk isteri saya dan juga Aisyah. Saya setuju kahwin dengan awak.